Cuy ko bana payah hidup ini. Pitih dak ado. Kerja kah. Ambareh dak lo ado. Anak minta beli susu. Pitih dak do. Dan awak lah cok menyusu di luar. Kadang-kadang ni bagi kawan. Malah kecaruan. Dan awak lagi taragak hidup dalam rancak. Kibalah lung bersuwo dah awak. Jak sengkek kacik, mendeko dah baru. Apa dek kerana dan berputar-putar saya dia kemudian. Berjalan ke ilia, berjalan kemudian. Kaki lagi berjalan. Tapi kecik wan petang tu, kaki lagi berjalan tapi utak kurang jalan. Banyak. Kadang-kadang bukan utak yang kurang jalan, tapi memang awak macam tu model. Lalu musuh hidup nak rancak model-model orang tu lain. Jadi kini terpaksa sabar apa banyak dulu. Ada pecitu tu. Kira-kira salang putih kariman malai lai kula bisa kira-kira petang lapau rami nampak dan dah. Boleh sampai ke nem kau. Mudah-mudahan ada rezeki sinan. Apa dah kurang? Kalau doa bisa do. Bet, marilah. Ya. Apa dah Nabi ini? Kalau banyak yang kurang pak. Kopi yang dah. Nah, tu boleh? Lampu tembak. Kapal pentin. Kalau pentin ya. Ya. Boleh ya. Itu ya. Ya. Oh iyalah. Dah lagi kau tu sado. Kopi yang lampu tembak. 300. 300. Oh iya. Kau beli ya? Tidak. Ada apa Yo. dah? Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada pajak. Bola kapal hutang lah dia. Tangkap patang kan bayi dia. Tapi bola dia. Apa kau pasui? Biasa lawan. Aduh, kena juga dalam orang mari. Semua sihat sewan ni 4 wak aku. Tapi namanya aku 4 wak kau. Kayu wan ni wan. Banyak ekor dia pagi je balik ada lah. Petang rami berangwan ni lah. Banyak kencang banyak tiwang ah. Di sana tu jual mari kah? Enggak kelihatan tu wan 300 senang lah wak tu wan. Dan kau patang, ada bayi dia. Ini meminjam loh balik. Ekor ada langang, ada orang loh. Lalu-lalu saya orang lah. Tak ada nama Bali dia. Tu cari tu. Moped tahu kan? Ya. Moped. Tinggal dia foto. Kemudian. Ya, kemudian kau patang kabarnya ni manang sampai angko. Oh banyak ah. Ya, dapat 3 balik 1,5 juta. 3,5 juta. Ya. Apa lah pinjam kini? Oh, Salam banyak di ni mah. Dua salang ngomong pet ngomongnya. Kalau awak kini tak ada lah.
Yo lawan jebol dong kan tong suwo pek tong pek weso lo kalau banyak ini lo manfaat lo aja dong. Ya biasa kalau nyoba ini menyanda-nyanda tu. Kopi kadang kan. Yo. Waalaikumsalam. Cuy, kau nge hari ya. Lunjuk pecah talu leh. Alah, hampir pukul hari kau lepas pukul 1. Nan talu kalau lunjuk pecah ke mengawa. Lai berusaha. Dari pagi ni nurung berubah aku ngah. Kusik lo nanti buah. Wang, soi. Lidu yang. Nah iya mak mesti saya. Iya, lebaran ni dah kemana? Ini lapis di rayo mak, ada lebaran lah. Dari mana? Tak ada awak dari mujian dari mak. Ha. Jom dah kemari giro dah kau rusak. Ada dia mesti baca tu. Iya, mak makan langsung. Tu dah kau rusak mak, ni suak mak. Ha. Tu yang korang pecah lah tu suak kita nak muat seteter mak. Tu tempat di bengkel tu bro. Tu banyak. Kini mak, minta tolong sama tu. Salah terima kata ratu ya. Kopi tiang pinjam gini sih. Dia nak ada gini tu sih. Kamu coba lihat mak datang lihat. Lahir dari pagi mak pun main melo gerobak. Mana tu orang mesti boleh. Tu pecah talu mak lai. Tu bakal lah mak. Itu bakal pecah, lain pecah talu kalau tu mak. Kurang 200 mak, kau 20 lah mak. Sudah mak cari tu talu sih ah. Betul betul ya. Kau 25,000 le doa mak apa betih ya. Pandai-pandai kusik selalu ya menambah kawan yang lain lah. Ini nak tak bawa anda tu pulang. Kau mak, siapa mak? Banyak jadi pacaran nak berubah. Itu rumah le. Allah, dan salang putih kerma malai. Nak lo repek. Di salang kemai deh. Polai. Salawe lo repeknya. Kini kau mau opek kau bah aku lah. Ku rumah mau opek tu semua je jadinya. Kucuk dicinta. Kucuk tibo semua. Assalamualaikum mak. Salam terkejut dan dia mengang. Mak dan cari-cari lah 3 hari mak dan carinya. Ngade nang cari. Kecik Herman Malai ya mak menang bunti utang juga boleh jeka sangah. Dah aduh hai mamalai so sembarang menyabuk-nyabuk tu. Memfitnah. Bila lah mak sama-sama tu mbak lah. Iyo kecik je lah. Nak kena minta lah putih mak tu. Dah aduh mak tu kok itu you mak dah pernah sama-sama dah tu. Tu mengang hari ke mengang lah. Yo kok dapat bunti mak banyak putih mak dak nak kena minta tapi dan selang yo mak. Dan aduh putih ni. Dan sedang panik ni. Selang ada putih kat 1,000 ah. Tak ada yang putih lah. Tu kok si kau saya duduk mengarang pepek rame-rame dah. Rame-rame nyak putih keluar. Kau dia nak menyendiri di sekolah. Kok putih kang salang kadanya dah ada. Mama. Tu bah cara orang dak mak kalau dan mulai kau mak. Makasuk cara. Dia no teragak dan putih dan banyak mak. Kemudian kawan-kawan yang lain tu maaf dia banyak. Baru cara orang mak. Jadi dah kayu tu. Iyo, jadi orang kayu dong. Yo kok boleh bantu aku dak bisa kayu tu sih. Dek kayu aku dari layi yang sih. Kayu aku keturunan tu orang. Kau dah ada keturunan awak bansek-bansek ni dulu meneman dia tu ada kayu juga. Atuh. Di kayu aku keturunan tak bisa kerja-kerja. Sabek dalam paru kecik ustaz nak pernah mak dengar ke. Sampai bulan 10 hari yang tu lah jaleh gari hidup. Ya. Aku kayu awak, aku jadi orang bansek awak, aku jadi kau jadi nyin. Cuman tiang awak bau sao. Ang sao tu nak mu. Lain lah mu sao mak. Iya lu musuh dan model itu lain. Kau menjadi kayu, itu yang pertama turunan.
Yang kedua jadi nggak jadi yang dia. Pikir aja pandai yang. Mak situ warna katen. Ya. Sudah kau ada jalan lain kira-kira mak. Banyak jalan sebenarnya. Itu dah mak tarang kang dua, nang ketiga gua kok jadi nang kayu gua. Ayo pandai mana buang, pandai bayi mek. Makanya orang kayu tu pilih. 99% tu orang kayu tu pilih nak jalan dang. Dak mau lagi kurang dah. Pilih berlebih ya. Makanya kayu ang. Makanya kalau awak muda-muda awak dah bisa kayu rasui. Wah, tahu mak. Tapi awak dah pilih ke orang dah. Iya. Itu nak jadi kayu. Tapi kau nak jadi kayu aja bisa ya. Baca dah mak. Maliang. Maliang. Tu leh kat kena tangan ni dan orang ura. Itu resikonya. Cari dan polisi nah. Kok maliang tu leh dak tahu orang tu Tu banyak tiang nah. Selamat doi. Selamat tu. Tapi kok tertangkok malang leh. Tokon. Tukun. Dan kok dulu dari dulu benar. Itu. Kau dapat jalan lah. Iyo. Kalau jogo nak lurus je lah. Iyo. Biarlah awak muda-muda ikuti lah gaya orang muda orang. Bodoh awak le bodoh lo tu. Bonda awak le bonda lo. Berumah awak orang awak le berumah lo tu. Iyo. Kalau kau nak lebih cukup je jadi. Itulah nah hidup tu. Nanti itu nang kami pikir. Jadi muda itu lah nak ya mak. Iya. Tu yang pertama, yang kedua nak jadi kayu kadang. Amang galeh hang. Galeh mak. Narkoba kang galeh ke. Ya. Pisang kayu nah. Aku dak aku dak peang orang. Banyak pikiang. Aku dak cekau orang mati nak kena setumbin. Dan kok narkoba itu takut dan mak. Dari itu. Tu ang jual kidah hang. Tu siang kayu. Ni lemu hang. Dan kok situ ya kalau dan mak menjual kidah lah bukan? Itu. Usahawan jangan sampai menjual kidah karena pitih. Buat biarlah bansek soi. Tapi akidah go. Itu nomor satu ya mak. Nomor satu. Kalau tua aku nuang kayu. Kalau menembur dia go kayu soi mak yakin soi ang sampai umur 70 hang tak kabar pitih ke gak semiliar ke. Yakin mak. Situlah mak. Ini semua yakin. Mencari bantu ang weh. Mak situ lo nah. Berapa muang ni? 40 mak. Malaki umur 70 hang tu ada dua peti hang ada dapat peti kat semiliar tu. Mak pun muda itu nah. Alai kinge mak. Tapi dia rasa-rasa lain dah mak. Kadoh tu. Kok kadoh kalau Tuhan kehendaki memang bisa saja segala sesuatu ke Tuhan kun fayakun. Terjadilah bisa aja. Tapi kalau kemudian go 2 bulan saya kayo malaki ampai. 72 semua mama kan. Tu 2 bulan malaki ampai ya kok kada pe ampai semiliar mungkin bisa. Tapi kun tu au no yang dah. Bapi tiang dah itu ampai le. Tiang tu saya. Ini untuk orang tinggal lagi kalau bermanfaat orang kan ya lah aja rumah. Jadilah pikirkan tu ang aja. Jadi kesimpulan lah suwe. Iya mak. Jadi hidup udah perlu mengajar kayu suwe. Orang kayu orang kencen senang. Sakit udah nah. Banyak nanya bikin. Punya perusahaannya mau gaji perusahaannya bikin ke. Lampu nya bayi ke. THR orang penyanyi sakit kepada jadi orang kayu kadang. Biarlah mudah-mudah awak kose. Iya. Hidup sederhana bagi cik Nabi. Sederhana saja. Lebih tenang hidup sederhana. Mengawak menjaga kayu. Untuk ada awak. Awak kayu kadang tapi hanya PE orang. Tapi kalau kayu kadang awak dermawan awak dah ada. Tapi jarang orang kayu kadang kau dan dermawan sui. Jarang benar. Dalam 1000 orang tu gak seorang. Situ lah mak. Ngang menjaga kayu. Mak insyaallah ya mak yo nak yo kayu lah dak ada orang nak munafik nak ingin kayu. Seronyo orang pengen kayu pengen senang Cuman you tak bisa awak kerja dah. Kalau zaman-zaman kini kalau zaman-zaman dulu bisa awak kerja. Zaman kini tak bisa. Kini segala payah apalagi corona gini. Orang kayu tu suya hanya pengen populer. Orang banyak pitih hanya pengen populer ingin cari nama. Iya. Tak bisa. Iya. Awak misalnya awak populer mau kan? Misalnya ang populer. Ang tak lo bisa mencari kayu. Jadi Allah tu maha adil. Awak kayu kadang, awak dah populer. Awak populer, pitih dah ada. Mana kau pilih? Batanyo lo mana kau pilih? Lah jeledang. Tentang tu senang keluarga ya mak ya. Lah jeledang lo? Iya. Ayolah tu nasihat mak. Yo mak, kasih banyak mak. Jadi. Yo lah mak, kok itu lah mak, dan mau pulang lah mak. Kasih banyak lah mak Ayo deh.
Tidak di mak salang nanti serpi ni mak. Tapi tak ada piti, dia ada kecek dari awal. Tak ada ni piti loh. Tu kecil rumah tu ah tu. Mana lo kang iyo ni mana lo baca kilo baca stres lah. Ha. Tak ada piti apa lah. Maaf tak ada lah. Tu lah mak, siapa mak. Assalamualaikum. Salam. Kata lagi.